Kalau korang tak beli, korang rugi tau. Daripada kau jerit-jerit, pintu bilik air tu tolong tutup, pintu bilik air tu tolong tutup, nanti setan keluar. Baik korang beli je lah barang ni. Ni, ini door closure ni. Ni door closure yang bajet-bajet. Yang penting apa? Yang penting pintu ni, dia akan tertutup secara automatik. Tak payah lagi nak jerit-jerit tolong tutup. Okey, kenapa aku pasang door closure yang macam ni? Kenapa aku tak pasang door closure yang dekat atas tu? Okey, yang pertama sekali, door closure yang dekat atas tu mahal. Harga dia sampai RM60, RM70 lebih kurang macam tu. Yang kedua, door closure yang dekat atas tu, problem dia, budak-budak, anak-anak, budak kecil nak buka pintu dia tak kuat tarik sebab benda tu terlampau berat untuk ditolak. Faham tak? Betul tak? Siapa yang pernah guna door closure, dia tahu memang door closure kat atas tu problem dia pintu akan jadi berat. Sebab itulah aku gunakan door closure yang ni. Door closure yang ni dia lembut. Budak-budak pun tarik macam tak ada apa? Macam tak ada kesan pun. Senang saja. Tapi yang penting pintu ni dia akan tutup semula. Tak payah nak jerit-jerit siapa nak suruh tutup, siapa yang tak tutup pintu, dah tak payah lagi dah. Harga dia pula murah. Sebab tu aku beli door closure yang ni. Sebab tu aku cakap dari awal video tadi, siapa yang tak beli rugi. Sebab apa? Sebab seller dah nak habiskan dia punya stok. Kalau stok habis, dah tak ada lagi restock. So jadinya siapa-siapa nak door closure ni, korang pergi tengok dekat dalam beg kuning. So, boleh pasang pintu kanan kiri pun boleh. Warna ada pilihan. Kau nak warna putih ada. Kau nak warna hitam pun ada. So, yang ni cara pemasangan sangat mudah je. Letak dekat frame. Skrukan macam ni. Aku skrukan 3. Yang ni, nampak ni? Dia akan apa ni? Ni dia akan tolak pintu ni supaya pintu ni sentiasa dalam keadaan tertutup. So, yang ni aku tinggalkan dekat dalam beg kuning. Kalau kau nak door closure ni, korang grab dekat dalam beg kuning aku. Okay? Assalamualaikum.